Setiap orang mesti ada benda yang mereka simpan. Disimpan hanya untuk dijadikan kenangan. Setiap kenangan pasti ada cerita. Dan cerita aku adalah mereka. Hari ni aku masuk sekolah baru lagi selepas 3 kali aku tukar sekolah. Aku masih tak puas hati dengan kau. Kalau kau berani, kita one by one. Woi, cepat lah. Kerja kau ni fly je. Kau tak cuba kantoi ke? Kenal Saida? Siapa? Aku lah. Siapa tanya? Habis tu, sekolah kamu macam mana? Bagus sekolah. Yang ni apa hal panjat pagar pula? Nak pergi mana? Podiang. Macam bodoh lah dia tu. Dia nak apa lagi Mama? Amboi, mulut. Teruk macam mana pun, dia tetap papa kamu tau. Sias lah, kena kemas ni. Aku memang anak terpunduk. Sampai bila disebabkan Mama dengan Papa acap kena tanggung semua ni, Mak? Pergi sekolah, cikgu ajar untuk jaga adab. Bukan biadab. Dia cakap Pak bergaduh kat sekolah. Mak kecewa dengan Pak. Bukan lagi ni, aku nak try kau. Ngarut, lambat lagi. So, macam mana? Fun. Habis tu senang je kau try aku. Tak logik lah, Cap. Tak logik, tahu tak? Yang kau nak imut-imut ni kenapa? Aku cakap tak tahu, aku tak tahulah.